Zati, I nak pergi toilet sekejap ya. Tahu tak toilet kedai makan ni kat mana? Oh, nak pergi toilet? I rasa dekat belakang tu kot. You pergilah cari. Sekejap ya. Ew, kotornya tandas. Tak jaga ke? Kalau tandas macam ni, makanan dekat luar pula macam mana? Tandas dekat dalam restoran ataupun kedai makan, tanggungjawab siapa sepatutnya yang nak kena jaga. So hari ni Zati dah pun dapatkan beberapa geng campus untuk sama-sama dengar jawapan diorang pasal soalan. Topik hari ni lah actually kan. So kalau korang nak dengar apa soalan dan apa jawapan daripada diorang, tanggungjawab majlis pemandaran ke, tanggungjawab owner kedai tu untuk jaga toilet kan. Kalau korang nak tahu, nak dengar jawapan diorang, korang kena dengarkan Zati hari ni. Dan korang boleh dengarkan Zati melalui 3 cara. Yang pertama, korang boleh dengarkan melalui Facebook, type je My Campus Jarak Radio, lepas tu tekan listen online here. Yang kedua, korang boleh dengarkan melalui apps di korang boleh dengarkan melalui website di www.mycampusradio.com. Dan lastly, korang boleh download je apps kami dekat Google Store dan juga dekat Apple Store. Cari je My Campus Jarak Radio. So stay tuned kalau korang nak tahu soalan dan jawapan kepada topik hari ni. Dan untuk topik hari ni, kita bercakap pasal penjagaan tandas dekat dalam restoran. Tak kisahlah restoran makan biasa ke, kedai mamak, fast food ke kan, fast food restoran tu. Sebab sekarang ni, bukan sekarang ni lah, kebanyakan rakyat Malaysia memang tak akan pergi tandas. Tak kisahlah tandas dalam restoran ataupun tandas dekat tandas awam, okay? Dan kalau dia tak pergi tandas awam, mestilah dia tak pergi tandas dan kedai makan, betul tak? Ada setengah orang pergi dan ada setengah orang tak pergi. Yang tak pergi ni, kebanyakan dia kata sebab kedai makan punya toilet kebanyakan dia memang kotor lah. Walaupun kedai makan tu bersih, tapi disebabkan majoriti kedai makan punya toilet tu kotor, diorang pun akan rasa macam, oh, kedai makan ni pun kotor juga toilet dia kan. Dan ada juga kedai makan yang toilet dia share laki perempuan. Dia tak ada toilet spesifik untuk laki, tak ada toilet spesifik untuk perempuan. So mungkin ke sebab selain daripada kebersihan dekat tandas tu, sebab faktor tak ada spesifik punya toilet tu yang menyebabkan diorang ni macam malas nak pergi toilet. Sebab rata-rata yang Zati dah buat survey, rata-rata yang tak nak pergi toilet dekat kedai makan ni adalah sebab busuk, sebab kotor, sebab rosak, tak ada air semua kan, berlendir lah semua. So kalau korang nak pergi ke? Kalau tanya Zati memang tak akan pergilah. Even toilet awam tu pun Zati tak akan pergi, okay? So hari ni Zati dah pun dapatkan beberapa orang caller dan kita nak tanyalah juga, dia suka lagi prefer pergi kedai mana pula. Dia lagi prefer pergi toilet dekat kedai makan mana. Sebab hari ni kita bercakap pasal penjagaan tandas di dalam restoran, okay? Restoran mamak, restoran kedai makan biasa, kedai makan Melayu tu semualah kan, dengan fast food punya restoran, okay? So kita nak dengar jawapan-jawapan diorang. So kalau korang pun nak dengar sekali jawapan-jawapan diorang, korang kenalah stay tune dengan Zati. Sebab Zati pun ada tanya diorang satu soalan ni, siapa punya tanggungjawab untuk jaga tandas dekat kedai makan tu? Tanggungjawab pembandaran, majlis pembandaran, ataupun tanggungjawab owner kedai tu sendiri. So korang boleh dapat bermacam. Zati rasa dari sini Zati mengharapkan jawapan yang pelbagai lah kan. Tapi memang pelbagai pun orang pun lain-lain kan.